kerana sudi terima kehadiran kami. Saya Nabila. Saudara daripada sebelum terima saya perkenalkan diri. Nama saya Puan, Cik Syahirah binti Daud, kos 19 lah. Nama saya Hasya binti Aziz, kos 19 juga daripada UMK. Hasya, okey. Nama saya Musyakila binti Azman, kos 19. Sama. Semua bersama. Saya Muhammad Yusri Afi bin Yahya Anwar daripada Kalau laju sangat Muhammad Muhammad Yusri Afi. Yusri, panggil apa? Yusri, okey. Boleh saya tanya? Bolehkah Puan cerita tentang perubahan spa? Okey. Spa ni ditubuhkan pada tahun 2018. 2017 dan 2018 lah di Kelantan ni oleh saya sendirilah, founder lah, di Jalan Panji. Di Jalan Panji, di Jalan Pandai Tembok, Jalan Panji situ tu. Sebab Jalan Panji tu pada masa tu kita buat pengkhususan untuk bekam sahaja, dan tetapi pada masa tu tahun sebelum Covid, permintaan memang tinggi, spa, dan permintaan juga tinggi untuk facial, medispa lah, untuk bekam tinggi, dan spa pun ada juga. So kita open, kita enhance kita punya servis kepada spa dulu. Boleh identify spa dengan medispa? Nak tahu Sebab takut juga belajar kan, takut confused lah. Spa ni, bila kita mention spa ni, apa yang terlintas? Terlintas urutan, right? Benda-benda macam tu. Medispa ni, medi is a short terms untuk medical. So dia lebih kepada rawatan, seperti rawatan muka yang bersifat rawatan, medispa. Jadi dekat sini dia gabung, dia macam one stop center. Kita ada sebab tu kita bagi sini rumah bekam medispa. Rumah bekam medispa. Kenapa ada bekam di atas? Sebab kita concern on bekam service, dan kita buat juga spa, dan kita buat juga medispa. Penubuhan pada asalnya diusahakan oleh saya sendiri dan dibantu oleh ahli keluarga yang terdekat. Dan kita selepas itu kita ambil intern ada juga, banyak tim jugalah yang kita ambil daripada, pada masa tu UMK belum ada, kita ambil daripada college vocational kat Bacok kan, dan college community di Kot Lanas. Ada satu yang saya tak sure lah, UMK ada dia, tapi dia bukan buat intern, dia buat hot wellness yang hospitality tu. Yang ada yang dia provide service kan, untuk waktu daripada UMK ada. Selepas kita ambil intern tu, kita boleh enhance servis kita lah. Maknanya kita enhance daripada sikit servis kepada lebih banyak. Dan pada waktu PKP, on off. Jadi selepas daripada dah kata lama dah cuti PKP tu, kita tutup spa dekat situ, sebab spa situ tu dia agak kecil. So kita buka dekat sini. Bukan tutup terus, tak, kita tak tutup terus sebab permintaan tu ada. Pasti ada. Kita tutup terus. Kita tak buka, kita tak tutup terus. Kita sentiasa on. Even though masa PKP pun ada permintaan juga. Tak boleh lah, sebab dia direct contact dengan customer, memang tak boleh. So kita buka dekat sini. Dekat sini 2020. Building ni adalah tahun 2020. Dalam COVID dalam building ni. Masih dalam COVID, masih lagi kita buka, and then ada lagi PKP sekali lagi. Lepas tu kita buka balik, sampailah sekarang. Dan banyaklah pusat bekam yang tumbuh selepas itu. Tapi alhamdulillah dekat sini masih lagi kita ada regular customer, dan ada juga customer yang baru based on database. Boleh tengok and ni new customer, R ni adalah regular. Memang kadang-kadang setiap bulan sama banyak lah dengan regular customer. Ada nak tanya lagi tak pasal apa-apa penubuhan yang saya nak cerita ke, yang nak sampai objektif ke? Setakat ni sampailah daripada sebelum COVID lagi, sampai sekarang ni. Dan sekarang ni dan kita ada staff sebelum ni. Saya ada staff berapa banyak tim
tapi staff tu susah nak bertahan sebab COVID. COVID itu benda macam, jadi saya lepas pada tu sambil pendekatan untuk based on appointment. Sekarang ni kita ada 3 staff perempuan termasuk saya, 3 staff lelaki, tetapi on standby basis. Yang mana siapa nak buat, so mereka adalah terdiri daripada anak beranak belaka yang berdekatan dengan spa ni 5 minit sahaja. Jadi on standby basis, yang normally orang yang akan buat appointment at least 1 day earlier supaya kita dapat standby lah. Benda-benda tu tak payah nak serabut tentang staff semua-semua, sebab buat masa ni kita guna metod macam tu dulu. Tak tahulah yang akan datang ke, kalau permintaan tu terlalu ramai, kita kena ada jugalah standby staff. Staff last kali tahun lepas lah saya terpaksa ni jugalah, terpaksa minta mereka berhenti secara baik lah. Gitu. Customer boleh lelaki kan? Kita buka untuk lelaki dan perempuan, sebab tu kita ada 3 terapis lelaki, 3 perempuan. Selalu perempuan tu dalam kalangan umur berapa? Okay, kita punya customer ni terdiri daripada pelbagai golongan umur dan pelbagai golongan background. Kita ada paling muda 14 tahun. 14 tahun tu 14 tahun yang dekat sini kenapa terlalu muda? Kerana dia ada masalah jerawat kronik yang mana dah pergi jumpa doktor pakar, semua-semua tu tak siap, tak baik. So dia datang dekat sini buat sekali atau 2 kali berkering jerawat dia sebab kita buang darah kotor. Waktu tu 14 tahun. Yang lain tu student UMK ramai juga yang buat yang ambil servis dekat sini, buat bekam muka, especially bekam muka lah kalau student UMK. Bekam badan pun ada jugalah. Kita ada student, kita ada dekat Kelantan ni normally ada golongan student after SPM mereka lebih suka berniaga, tidak meneruskan dalam bidang akademik ni, tapi mereka ada duit sebab mereka berniaga, mereka jadi founder lah. Biasa dari kerja sini golongan seperti itu pun memang banyak ambil package dekat sini, buat rawatan muka, derma pen lah, apalah, bekam semua tu. Dan golongan profesional, cikgu pun ramai, doktor, pensyarah, even Cik Mak. Mesti kenal kan Cik Mak. Saya panggil Cik Mak tu sebab dia kawan saya, Prof Muhammad Ismail. Dia kan naik dia dia orang nombor 2 kan dekat UMK kan, orang 3 dekat UMK. Okey. Sebab dia pun bagi Prof Jafri, Sejafri, dia pun ada customer dekat sini. Ada beberapa lagi lah Prof dia daripada UMK, staff pun ada juga, staff UMK pun ada juga lah, yang bukan Prof pun ada juga dekat sini. Ni based on PC ke, dekat PC ke? Atau dekat baca? PC. Maksudnya daripada sekolah sampailah ke golongan profesional, daripada seawal umur belasan tahun sampailah ke umur bawah 70 tahun. Sebab saya tak ambil 70 tahun, saya ambil based on dia punya kulit. Kadang-kadang dia nak bekam. Kalau kulit tu ada orang 70 kulit terik molek, kita ambil. Kalau kulit dah berkedut, saya tak ambil lah sebab sakit. Bila kita bekam, kulit sahaja yang naik. Ya, betul. Ni first time tak pernah mari sini lagi ke sebenarnya? Saya tak pernah, dia ni pernah dah. Pernah dah lah. Tahun bila tu? Tak lepas saya. Dah lepas mari dengan siapa? Terus saya. 2 tahun lepas. Mari buat apa? IB Kau siapa? Subjek apa? Saja. Ada sampai 2 SOP bekam? Berkaitan dengan SOP ke? Ada dah. Jadi background dia dah lah. Betul tak? Okey. Di grup 3. 2 tahun lepas lah, saya tak ingat lah, sorry lah. Sebab ada banyak tim kan. Spa ni apa paling popular? Bekam lah of course. Sebab bekam lah. Sebab bekam lah.